Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to Nota Kimia Sir Amiruddin untuk topik ikatan kimia bab 5 form 4. So, seperti yang saya janjikan, untuk video kali ni saya nak continue macam mana cara untuk kita buat magic table untuk ikatan ion. Okey? Jadi, kalau ingat lagi kenapa secakap magic table ni penting, sebab magic table ni kita nak tentukan apa? Kita nak tahu dia punya formula kimia. Maksudnya kalau X tadi bila dia berjumpa dengan Y, apakah formula kimia yang akan terbentuk? Daripada formula kimia itulah kita boleh lukis, dan daripada lukis itulah kita boleh tahu ataupun kita boleh terangkan macam mana sebatian tu terbentuk. Jadi penting sangat-sangat untuk awak tahu macam mana cara nak buat magic table ni. Okey, so jom kita pergi kepada cara nak buat dia. Okay, so dekat sini kelas, awak nampak tak? Saya ada buat satu table. So, table ni buat ada 5 kolom. Okay, ni lukis sama-sama dengan saya. So, kolom yang pertama 1, 2, 3, 4 dan 5. Macam tu. 5 row orang panggil. 5 row ke 5 kolom? 5 row kot. Okay, jadi lepas dah settle 5 ni, kita pun buat macam ni. Buat ada 3 kolom. 1, 2, 3. Okay, settle. Macam tu. Dalam exam, magic table ni tak perlu buat lawa-lawa pun. Dalam nota je. Awak buat lawa-lawa ni sekali je seumur hidup. Okay, dalam nota. So, sekarang kita akan tulis macam ni. Dekat bahagian atas ni, kita akan tulis ini ialah atom. Okay, atom ataupun unsur lah. Okay, so atom apa tadi yang ada dalam soalan tadi? Atom X dan juga atom Y. Okay, so atom X dan juga atom Y. Jadi macam mana nak tahu? Saya nak letak X dulu ke Y dulu? Dekat sebelah kiri. Nak letak X ataupun Y dulu, kita tengok macam ni. Siapa logam, dia duduk depan. Siapa bukan logam, dia duduk belakang. Boleh? Jadi kat sini siapa logam? X logam lah. Jadi kita letaklah X kat depan. Okey, seterusnya kolom yang kedua, kita akan tulis dekat sini ialah susunan elektron, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah electron arrangement. Okey, susunan elektron dia. So X tadi kita dah buat dah. Susunan elektron dia adalah 281, sementara Y dia adalah 287. Gitu. Okey, lepas tu kolom ketiga kita akan tulis dekat sini. Ingat tak saya pernah introduce dalam previous video yang mana kalau sebut tentang pemindahan elektron ada satu terms yang seguna. Nama dia adalah acidon. Okey, jadi saya akan tulis balik dekat sini. Acidon. Acidon ni maksudnya apa? Cara elektron tu memindahkan elektron dia. Cara atom tu memindahkan elektron dia melalui AC. AC tu apa? Dalam bahasa Inggeris dia adalah accept ataupun terima. Don ialah donate ataupun derma dalam bahasa Melayu. Okay, so kat sini kita nak tahu macam ni. Macam mana nak tulis apa acidon ni? Okay, kita tengok macam ni kelas. Kita tengok atom X Atom X dia ada berapa elektron valence? Dia ada 1 elektron valence. Maksudnya bila ada 1 elektron valence, yang kita faham benda ni dia adalah belum lagi stable, belum stabil lagi. Sebab apa? Nak stabil kena jadi octet, kena 8 kat belakang. Jadi disebabkan ni ada 1, maksudnya belum stable. So in order untuk jadi stable, dia kena buat apa? Okay, ni sebagi awak pilihan. Awak rasa dia akan buat apa? Dia akan memilih untuk derma 1 elektron ataupun nak kena terima 7 elektron. Mana satu dia akan buat? Nak suruh jadi stabil ni. Stabil ni maksudnya apa? Supaya kat belakang sekali ni jadi 8. Tak kisahlah petala ke berapa pun, asalkan belakang tu 8. So mana lebih senang? Nak kena derma ke nak kena terima? So tips dia adalah always pilih nombor yang kecil. Nombor kecil 1 lah.
Maksudnya apa yang atom ni akan buat, dia akan lebih memilih untuk derma 1. Ibaratnya nak kat belakang tu jadi 8 daripada kita nak kena rekrut 7 orang daripada sekolah lain masuk dalam grup kita supaya grup kita jadi stabil. Baik kita buang je seorang ni. Lagi senang. Kan bila buang seorang ni, maksudnya kat belakang sekali dah jadi 8. Faham tak? Macam tu cara dia. Jadi kat sini kita pun tulis, oh maksudnya dia akan memilih untuk donate 1 elektron. Macam tu. Okey, yang Y pula. Tengok elektron valence dia, ada 7 kat belakang. Jadi sama juga saya tanya awak, dia akan memilih untuk buat apa ni nak jadi stabil? Donate 7 ataupun accept 1 elektron. Mana satu dia buat? Okey, ni nak donate 7 supaya, maksudnya donate ni buanglah 7 orang ni supaya belakang sekali jadi 8. Okey, ataupun nak kena ambil seorang je daripada orang luar masuk, jadilah 8. Mana satu? So sama juga tips dia, always pilih nombor yang kecil. Sebab atom ni sama macam kita lah, dia takkan susah-susahkan hidup dia. Dia lebih memilih benda yang senang daripada nak kena buang 7 orang, dah sakit hati 7 orang ni. Baiklah, ambil je lah seorang daripada kelas sebelah. Awak masuk grup kita orang, awak macam alone je. Masuklah grup kita orang, jadilah 8. Faham tak? Maksudnya cara nak stabil tu, inilah cara dia akan buat. Jadi kat sini kita pun tulis dia akan accept 1 elektron. Okay, so settle kolom ni. Okay, kolom yang keempat, apa yang kita akan tulis kat sini ialah dia punya formula ion ataupun ionic formula dalam bahasa Inggeris. Jadi formula ion ni maksudnya formula yang ada charge. Okay, apa yang berlaku? Tengok sini. Bila X ni dia derma 1. Derma ni adalah perbuatan yang positif ke negatif, kelas? Derma ni adalah perbuatan yang positif. Macam tu. So bila dia menderma, apa yang berlaku? X ni tadi dia akan dapat pahala. Positif ni so-called pahala lah. Okay, ada pahala dia dapat positif. So berapa pahala? Sebabkan dia derma RM1, dia dapatlah 1 pahala. Gitu. Faham ke? So nak bagi contoh lah ni supaya faham. Dia tidak bermain dengan agama ni, jangan salah faham. Sekejap saya tulis baik-baik. X ni akan dapat charge dia adalah positif 1. 1 kita tak tulis tau dalam kimia. Okay, tengok accept. Accept ni pula maksud dia apa? Accept ni adalah ambil orang punya, maksudnya curi lah. Okay, ni terima ni sama dengan curi. Curi 1 elektron. Curi ni perbuatan yang negatif. So bila perbuatan yang negatif, apa yang berlaku? Y ni dia akan jadi Y yang negatif. Y ni akan jadi negatif. Dia charge negatif. Berapa negatif? Dia curi RM1, so dia dapatlah 1 dosa, ibaratnya 1 dosa. Ni derma RM1, dapatlah 1 pahala. Boleh faham? So jadilah macam tu charge dia. Dan last kali kita akan tulis dia punya formula kimia. Daripada formula ion ni lah kita boleh tulis dia punya chemical formula. So cara dia macam mana? Awak just rapatkan sahaja X dan juga Y. So dekat sini kita nampak charge dia sama kan? Ni sama, maksudnya 1-1. So just copy paste sahaja dekat sini. So inilah formula dia, X, Y. Faham? Ni adalah formula kimia dia. Maksudnya X ada 1, Y ada 1. Settle pasal magic table. Sampai sini semua orang jelas? Okay? Clear Okay. Clear. Sebagi another example, katakanlah, okay, contoh macam ni kita buat satu lagi magic table, contoh yang berbeza. Okay, kejap saya copy benda ni. Okay, saya paste kat sini. Kita nak buat contoh yang lain. Ni adalah contoh lain. Contoh lain. Okay, nak supaya awak faham terus ni macam mana nak buat magic table ni. Okay, contoh lain macam ni. Katakanlah saya ambil atom, nama dia adalah, kejap saya padam sekejap. Sebentar. Katakanlah, okay, ke kita boleh play lagu? Kat YouTube tak boleh play lagu, nanti kena mute. Okay, sekejap, so tak boleh play lagu ni.
Kalau dalam kelas seakan macam masa-masa saya tengah memadam-madam ni, seakan play lagu, supaya awak tu macam bertenang lah sikit. Tapi dalam YouTube tak boleh play lagu, nanti kena mute. Okey. Macam tu. Okey, dah siap dah. Okey, katakanlah contoh seperti kepada atom Q dan juga R. Contoh, saya letak kat sini Q, sini adalah Q, sini adalah Q, sini ialah R. Okey, so dekat sini katakanlah Q ni dia ada, saya ambil dia punya nombor proton katakanlah 12. Okey, 12, dia punya nombor nukleon 24. Untuk R ni katakanlah saya ambil samalah 17 dan juga 35. Okey, tengok kat sini. Macam mana kita nak buat ni magic table? So yang pertama, susunan elektron. Tengok daripada nombor proton dia. Nombor proton dia 12. Jadi dia akan jadi berapa susunan elektron ni? Dia akan jadi 2, 8, 2. Macam tu. Okey, daripada R 17. So susunan elektron dia akan jadi 2, 8, 7. Boleh. Okey, lepas tu daripada susunan elektron ni kita akan fokus kepada elektron valence, nombor kat belakang sekali. Jadi bila benda ni nak jadi stabil, asalnya 282 ni, kena ingat kelas, ini belum stabil lagi ni. Ini belum lagi stabil. Ada ramai murid ingat 282 ni dah stabil secara duplet. Bukan. Konsep duplet dia bukan 282. Dia hanyalah 2 je. Itu baru stabil duplet. Okey, kalau 282 ni maksudnya tak stabil apa-apa pun. So, apa yang dia akan buat untuk jadi stabil? Dia akan memilih untuk dua benda. Yang pertama, dia nak buat apa? Dia nak derma 2 ke dia nak curi ataupun terima 6? Jadi macam saya cakap tadi, dia always memilih benda yang kecil, which is 2 lah. Jadi dia akan memilih untuk menderma 2 elektron. So, kita tulis kat sini, donate 2 elektron. Okey, untuk R pula. Untuk R pula sama juga cerita dia. 7. Okey, so 7 ni elektron valence dia. So dia nak jadi stabil, dia akan buat apa? Yang pertama pilihan dia nak derma 7. 7 orang ni semua nak buang. Ataupun dia lebih memilih untuk curi 1 je daripada budak kelas sebelah. Jadi sama case dia akan memilih benda yang lebih kecil. So accept 1 elektron. So kat sini awak pun tulis dia akan accept 1 elektron. Okey, bila dia buat macam ni, kita pun boleh tahu dah formula ion dia. So Q ni dia derma 2. Derma ni perbuatan yang positif tadi, kan? Derma ni positif. Jadi apa yang berlaku? Q ni akan jadi Q yang positif. Okey, berapa positif? Tengok dia derma berapa. Kalau dia derma RM2, maksudnya dia dapatlah 2 pahala. Macam tu. So jadilah dia Q2+. Kalau untuk R pula, cerita dia adalah, kita R R dia curi ni. Curi ni negatif ni, perbuatan yang tak baik, berdosa. So bila dia curi RM1, jadilah dia dapat 1 dosa. Jadilah R-. Okey, so daripada sini kita boleh buat formula kimia dia. Jadi Q dan R dia akan jadi macam mana? Q letak sini, R letak sini. Okey, lepas tu kita akan crosskan dia punya charge. Disebabkan oleh apa cross? Kita tengok nombor dia tak sama. Yang ni 2, yang ni 1. So kena cross. Cross macam mana? Ambil 2 ni, letak sebelah R. Macam tu. Ambil 1 ni, letak sebelah Q. So dia akan jadi QR2. Q1R2. Dalam kimia 1 tu kita tak tulis. Maka inilah dia punya formula kimia, which is QR2. Settle. Boleh faham? Macam tu. Jadi selesai untuk kita punya step yang pertama adalah untuk buat magic table. Kenapa kena pandai? Sebab awak nak tentukan dia punya formula kimia. Boleh? Jelas sampai sini? If awak ada any question berkenaan dengan magic table, awak boleh komen dekat ruangan chat. So ni nota ni, okey, boleh salin, boleh tengok betul-betul. Dan next video saya akan pergi kepada yang ini pula. Okey, next fokus kita adalah untuk pergi macam mana cara nak lukis. Jadi lukis ni adalah next video.
Okay, so thank you so much guys untuk tengok saya punya video untuk kali ni. Kita akan jumpa dalam next video untuk topik ikatan kimia. Bye bye semua. Assalamualaikum.